Dengan Alif lah. Daripada Zika. Zika sekarang. Okey, hari ni korang kita buat look around sikit tentang 7X yang baru di-previewkan di Malaysia, ya. Seperti yang korang nampak kat sebelah sini, kita bagi customer untuk feel sendiri macam mana dia, walaupun ini bukan the exact spec lah yang kita ada. So, tapi dia akan similar like this lah. Kalau perasan kan, semua rival dia lebih kurang. Of course, dia datang dengan frameless door, frameless. Kalau korang perasan dekat sini side mirror, mirrorless lah. Frameless juga. Equipped with everything. Tapi yang saya nak tekan kat sini, spek dia dan colour ke apa semua masih tak confirm lagi. Sebab ini adalah baru preview. Yang confirm hanyalah harga. Itu pun harga untuk early bird. Okay? Untuk first 500 ni. So korang yang boleh tengok, korang akan datang dekat Auto Show Malaysia ni, warna putih lah yang kita sedang. Ini kereta daripada Thailand, inilah kereta daripada Singapura, Indonesia. Sekarang dekat sini. Jauh dia jalan ni. Tapi masa preview kat diorang pun, diorang guna ni lah. Sama macam Malaysia lah. Jadi dia ada macam animation lampu kan masa kat China, Shanghai. Okay, yes. Itu memang diorang punya spec lah. Itu dah official punya production. Sebab kat Malaysia punya, yang ini tak boleh tukar lagi. Masih tak confirm lagi. Boleh ke tak? Patutnya korang tengok masa dia ada welcome light. Welcome light. Kalau korang nampak kat sini, tayar dia 21 lah. Tapi kita Malaysia akan jadi 19 atau 20. Ada dua saja. Bergantung pada spek lah. Zika punya. Kereta prototype. Ini kau boleh masuk je. Agak luas juga. Memang luas. Dia dah full size. Yes, Untuk Zika 7X kali ni, dia ada button sikit lah. Kalau korang perasan kat bawah skrin tu. So korang masih boleh tekan. Ini lagi bagus sebenarnya, volume pun macam ni. Ya, betul. Kalau ini dia custom lah. Boleh nak, ni pun boleh custom. Yang kalau kau perasan, logo ni logo customable lah. Oh, ini custom. Nak buka glove box atau toolbox kat sini je. Mula-mula masa dia datang tak jumpa mana nak buka ni. Kali ni dia guna Zika Sound. Dalam ni pun ada 13 speaker kan. 13 speaker Samalah, boleh bayangkan dia punya sound system, frameless door. Kali ni dia ringan sikit. Tapi dia keras lah. Kalau perasan ambient light dia ni, dia lain sikit. Ni mungkin masih sama ataupun ada sedikit perubahan dia buat di situ ke? So, center speaker. Ada head up display. Ni kalau bahagian driver punya ni lah, dia macam ini sikit. Macam dome punya. Ya. Dia punya speedo tu kan. Ini pun cantik lampu ni. Macam biasa, ada kat Max juga. Untuk kali ni atas ni tak dekat Alcantara lah. Memang macam X. Dia okey je kalau dia datangkan ni pun. Dan ada sunroof juga. Ini boleh buka tutup kali ni. Tak macam X. Tapi dia panoramic, dia tak boleh. Tak boleh open lah. Kaca dia tu kan. Kita boleh call kat sini je lah. Macam X juga. Tapi kat sini butang fizikal pun ada. Masih ada. Macam dia kalau Tesla dah kosong. Dah Tesla dia tak buka dah. Dia memang tinggal skrin je. Okay. Kita boleh tengok bahagian belakang memang luas untuk family car. Okay, kita tengok sini. Okay, kilat pula. Itu confirm lah. Ni kalau perasan. Nampak di belakang. Boleh naik. Ingatkan dia jenis ke depan ni tu. Bukan. Tak boleh. Lepas tu dia ada handrest kat sini. Okey, yang ni
Ada cup holder dan charger punya port lah. Satu USB-C, satu Type A. Dia masih letak. Lepas tu dekat bawah untuk belakang pun masih ada storage macam kat depan. So tapi kat bawah ni lah. Macam ni. Alamak. Chinese style punya EV memang begitu. Dia memang nak bagi. Betul. Alamak, ini dah. Somehow practical tak? Memang praktikal lah. Dia tulis Physical Design in Gothenburg, Sweden. Betul. Cantik. Nak highlightkan dekat dia punya handle tu. Minat betul saya. Okey, lagi satu. Kat belakang ni ada blinder tau. Yes. Oh, dia kena hold. Yeah. Kena hold dulu. Okay, there's another blinder. Tapi dia tak fully je. Ya. Dia tak fully je. Sebab yelah ini auto kan. Ya, macam tu. Sebab kalau macam aku lagi prefer manual tarik. Tarik gitu kan sebab dia dapat full. Tapi inilah. Ini banyak kena belajar juga. Aircon vent walaupun dia single layer, tapi ini tebal lah supaya kereta ni lagi kedap bunyi. Ramai yang kata single layer tak bising nanti kereta. Tak. Zeekr punya cermin dia memang setebal macam 2 layer lah. Tengok kalau kita saiz dewasa kat belakang ni. Like rumah masih luas sangat-sangat. Luas sebenarnya. Kalau duduk lagi seorang yang dewasa ni pun lepas. Lepas. Sebab lagi satu, ni boleh baring tau. Dia boleh straight sampai belakang. Seat depan Seat depan kalau angkat headrest dia, dia boleh straight. Dia punya luas tu memang nampak sampai macam tu sekali. Ini tak confirm. Ini rasanya tak masuk ni. Harap-harap masuk lah sebab 009 pun masuk. Kalau masuk lagi bagus kan. Betul. Ini ada aircon dekat B pillar dia. So ni punya butang untuk buka ni macam X per G6. Udah gelap-gelap. Buka balik ni. Oh, lagi rasa luas kereta ni. Bila kau dah buka atas ni. Oh, nampak cahaya. Lampu kasi tekan lah. Selalunya tekan je lah. Memang rasa butang lah. Kalau kan ada nak tekan tak rasa dia dah on. Itu macam 009 dia touch je. Okay, ramai yang kata tak ada TV ke kat belakang. Tak boleh, tak ada. Itu spek China saja. Dengan Europe Europe ada kat belakang. Malaysia punya tak ada lah. Dia bagi untuk korang letak korang punya file. Alah, kan boleh beli Shopee Motorsport yang holder sini, kat sini letak phone ke. Apa susah? Tak payah beli EV pun tak apa. Tak payah. Kalau nak screen belakang, kita beli custom je. Custom je. Paling senang beli DIY punya holder. Buka. Settle. So far, this is 7X lah interior. Kalau nak nampak leather macam ni, top spec lah. Yang lain dia just synthetic. Ini display hanya untuk auto show sahaja setakat ni? Betul. Ini hanyalah preview. Kena kalau nak tunggu official suku ketiga kan? Betul, quarter 3. Official nanti mungkin September ataupun sebab dia kata first delivery, earliest delivery on September. Tapi kita pun tak janji. Betul. Mungkin dia kata the earliest lah. Dia ikut belah sana lah. Belah sana. Sana mungkin laju, sini mungkin dengan custom itu ini. Sebab kita masih dalam confirmation spec untuk Malaysia. Kita masih dalam proses nak tengok lepas tak ni kat undang-undang. Macam tu. Lampu depan tu lepas ke tak macam tu. Kalau tak lepas kena tukar macam mana. Masih dalam proses tu lah. Kalau Indonesia, Thailand, masuk je. Masuk je. Dia orang meringan sikit kan. Mudah. Diorang pun 7X tahun lepas dah ada. Tahun lepas ada. Awal lagi daripada kita. Ada perancangan tak dia nak bawa masuk 001? Tak ada. Sebab tengok kat Arab punya, cantik. Memang Dubai. Sebab 001, 007 itu kita punya main base kereta lah. Kalau dia dah keluarkan next gen, baru yes, ada kemungkinan, ada possibility yang dia akan masuk kat negara-negara lain.
macam Malaysia, Thailand. Sini ada speaker lah. Oh, untuk depan ada? Depan sajalah. Ni saja. Dia saja. Kita kalau tak perasan, oh tak boleh buka. Tak boleh buka. Dia dah ni kot. Dia keras lagi. Tapi ni boleh. Ni boleh. Tak boleh. Tahu dia dah fix benda tu. Ni dia dah fix. Rasa dia dah fix. Tak boleh. Sebab speaker mungkin ada wiring dia tu. Betul. Tapi depends lah. Saya tak sure sangat. Sebab dia datang pun rush, tiba-tiba datang. Dia tiba-tiba datang. Dia nak surprise. So kami sendiri belajar daripada China punya spek lah. Kita pun tak confirm lagi yang Malaysia punya spek macam mana. Mungkin boleh buat some rumor sikit. Mungkin dia based on Zeekr X punya model ke. Kalau macam let's say kalau kita nak tengok spek bukan dalam infotainment ni lah. Spek kereta ni lah. Nak tengok dia punya kelajuan, bateri semua. In term of that, lebih kurang korang boleh refer dekat Europe ataupun Australia punya spek lah. Mungkin boleh jadikan benchmark. Betul. Lah. Kalau tengok sikit, ini akan dapat macam ni lah. Tapi tak 100% lah. Mungkin kita dapat lebih ke, kita ada kurang sikit, kita tak tahu. Dia tolerance dia tak situ-situ je lah. Betul. Okay. Saya minat betul lah ni. Walaupun dia automatic. Harap-harap dia bertahan lah. Harap-harapnya. Sebab Zeekr ni tengah nak membina nama kat Malaysia ni. Betul. Sebenarnya masa event dia ni orang tengok sampai malam Kalau kereta lain belah maghrib dah kosong lah sini sebenarnya. Maghrib dah kosong lah kat sini. Kita punya semua lah kat sini, semua tengah busy lah, semua tengah pening lah. Pening. Ramai tanya. Harga kalau early bird starting 182. 182 untuk standard. Ramai gak yang dah cancel si Lion diorang. Alamak. Sebab dia punya top spec 230 kan? 230. All-wheel drive kan? All-wheel drive, korang dapat air suspension semua. Dapat semua lah. Semua benda. Dia menarik tau harga dia. Tapi itulah dia open untuk first 500 saja. 500 order sajalah. Betul. Tapi sampai cepat dia dapat. Sebab ni memang kereta ni memang dia value tau sebenarnya. Sangat ni. Ni kalau macam second hand value pun saya rasa tinggi lagi ni. 7X ni. Tak pasti macam mana. Itu Wallahualam lah. Dia tengok tahun depan kena cerita macam mana. Tahun depan lagi second batch baru nak masuk dia ni. Saya rasa second batch saya rasa first batch tahun ni je lah. Sampai cepat dia dapat 500. First 500 tu actually quite banyak lah. It's a bold move lah. Tiba-tiba Syah, okay aku nak 500. Boom. Wish. Tapi semalam je kita dah almost 200 booking. 200? Itu yang saya cakap, kita semua duit orang Malaysia ni. Sebenarnya ramai je orang kaya. Tapi diam je. Dalam masa satu hari dah nak cecah 200. 200 laju. Gitu yang kita orang semua pening ni. Masalahnya baru saya dua ni. Baru daripada media event. Semalam official punya auto show. First day auto show. Ni hari kedua. Kita tengok macam mana pergi hari ni. Harap tapi rasa memang habis cepat Saya encourage juga yang lain tu sebenarnya. Sebab ramai yang masih teragak-agak. Ada yang kata nak test drive dulu. Tu sebelah tu BYD si lain tu jom kita tengok situ lah. Ni compare sini pula. Korang boleh datang kat auto show ni compare sendiri. Sebenarnya compare depan-depan. Nak pergi Tesla pergi sebelah. Tesla sebelah ada. Model Y baru. Saya pun dah compare dah. Saya dah rasa dah tiga-tiga. Kalau nak compare dengan si Lion, dia besar lagi sebenarnya. Dia besar lagi. Dia besar lagi lah. Tapi yelah, depends lah dengan budget. Dia budget. Lepas tu minat. personal preference. Mungkin ada yang jenis suka screen bersambung ke. Ini sebab dia screen dia taklah bersambung. Dia tak adalah boleh pusing-pusing. Dan masih lagi ada butang-butang. Button-button. Macam tu. Perasan dia punya tinted cermin belakang memang dah gelap lah.
Sebab yang ni rasanya acoustic glass ni sebab dia dah gelap sedia. Betul. Kalau tambah lagi mungkin tinted tu tak payahlah gelap sangat pun. Mungkin dalam 50% tambah. Selalunya kalau pintu belakang ni orang gelapkan aja. Orang gelapkan terus lah. Macam tu lah senang paling. Jadi kita tengok bahagian belakang. Bahagian boot space. Yang paling orang minat. Sebab boot space ni bila orang tengok X, alamak. Sekejap. Okey. Sebab bahagian boot space ni sebelum datangnya 7X ni, diorang kata X kecil sangat. Okey, kita tengok 7X punya. Dekat situ Bawah tu. Luas ya, Mat. Belum lagi kalau kau macam ni. Ni dah boleh bawa pergi camping lah. idea dia. Let's say perlukan nak, ramai orang kata back golf. Ini sekejap. Dia besar. Kalau sebab ada Mazda CX-5 kat rumah, dia besar macam ni. Betul. Tapi dia besar lagi sikit. Betul. Kalau macam Zeekr X pun macam CX-TT. Lepas tu sini pun boleh buka lagi. Bawah ni ada lagi. Dia ada 3 lagi. Ada lagi. Mungkin boleh simpan kasut lah. Kasut-kasut tak pakai. Boleh juga. Tapi luas lah. Korang jangan tanya lah lepas ni. Luas tak luas? Dia ada power boot kat sini juga. Ni macam esas ni. Very warm welcome to Muhammad Dato Sri and thank you for joining us today. Kita boleh tengok lah. Dia punya bahagian cermin pun ada yang special. Korang tak nampak ada Zeekr kat sini. Dia tanam dalam ni. Ni sepatutnya ada lampu kan. Tapi Malaysia ni tak ada lah. Malaysia je lah. Regulation dia. Ni lampu dia. Kalau lampu brake ni macam Lampu brake kita try. Kita tekan brake. Tunggu situ. It is a powerful symbol of original collaboration, technological innovation. Okey, kalau tengok dia punya lampu brake dia dekat belah tengah, kiri dan kanan, dan ada lampu brake ketiga. Okey, dekat kiri dan kanan tu lampu untuk signal sequential kiri dan kanan. Jadi nampak unik sikit lah dia punya placing dia tu. On wheels, driving progress, green mobility, and cross-border partnership. Jadi bolehlah place booking. Boleh sekarang. Sebelum habis. Ataupun kalau lepas 500 order tu pun boleh juga kan kalau dah habis auto show. Itu kita akan tutup sekejap. Nanti lepas auto show tengok sebelum official launch kita akan buka juga. InsyaAllah. Cuma lambat sikit lah untuk korang dapat kereta. Mungkin tahun depan lah. Kalau nak cepat tahun ni, sekarang lah masanya. Mari datang ke auto show. Di Mayat Sedang. Jumpa lagi. Jumpa anda di sini. Alright. Kita cari Alik kan? Letakkan kontak kat bawah. Okay. Assalamualaikum.